Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Nampak ada pocong kat tepi katil kita. Meracau dia dah terpekik apa semua Nampak ini kuntilanak semua. Apa dia ni bikin kat sini Aku macam seram itu nak tanya tau. Pasal tak Dia dipanggil kotak 7 telefon. Kepada penonton Ruqyah dan Mantra, kalau korang semua tengah lapar dan teringin makanan Melayu yang padu di Singapura, singgah je dekat Pondok Abang, authentic Malay food made traditionally. Serius sekali, kalau korang rasa confirm korang jatuh cinta macam Kai dengan Rusdi bila korang first time rasa dekat kedai Yishun. Kai, apa kau rasa dekat kedai Yishun? Macam saya try cakui lah. Cakui Cakui dia. Tapi minta pedas sikit lah. Pasal saya kuat pedas kan. Dia minta pedas sikit. Sebab tu nama dia authentic, the most authentic tu. Pergi dia ini bukan pasal nak angkat-angkat, bukan kira bukan. Kalau korang kenal Kai memang jujur punya orang kan. Masya-Allah. Masya-Allah. Kan? Tapi betul memang cakui dia sedap. Tapi korang kan nak kena dengar Rusdi punya. Dia try mie rebus. Mie rebus dia gearbox dia punya daging dia lembut sangat. Betul. Kau ada ambil video kan? Aku nak pakai garpu, tapi dah tengok macam itu pakai tangan. Tak kisah orang tengok apa. Baik. Baik, I will go again. I'll do again. Kalau dekat Clementi, aku will take dia punya nasi lemak pandan lah. Itu aku punya favourite lah. Kalau tak, nanti aku ambil dia punya ayam 2-3, nanti minta sambal lebih. Tapi cakui dia selalu aku nampak orang akan bakar, tapi ni the deep fry. So you can see how garing benda tu is. Betul. And usually kalau cakui, kalau biasa-biasa punya kita makan, dia macam nak tarik dia apa tu? Liat. Macam liat gitu. Tapi yang ini yang aku makan, dia rangup. Dia light dengan crunchy tau. Betul. Tapi of course ni secret lah, tak boleh bilang kan. Tapi yang penting masuk mulut mesti sedap. Betul. Jangan lupa baca bismillah. Baca. Allahumma barik lana sendiri. Baca sendiri. Jadi untuk kita yang penonton Ruqyah dan Mantra, kalau you all nak cuba makanan daripada Pondok Abang sendiri, bolehlah sahaja pergi dalam kedai dekat Clementi ada, dekat 925 Yishun ada, 925 Yishun ada, dengan dekat Botanic Garden. So kita talk about Botanic Garden ni. Tadi bahagian nombor 1 kita berhenti kat sana kan. Sekarang kita tanya apa jadi ni dekat Botanic Garden ni. Botanic Garden tempat berantu tu Allahualam bisawab. Actually I jalan dengan satu Habib kat situ. Habis tu kalau pas saya cakap, San ni tempat banyak jin, San ni tempat banyak jin. Dia cakap begitu. Dia cakap macam gitu lah. Sana banyak patung-patung. Mak aku punya patung kat situ. Kau the swing. Oh ni tiba. Kau betul belajar. Betul. Tak pernah dengar ni. British dulu datang, dia pergi cari Singapore punya girls, and then my mom was selected to become one of dia punya statue. Dia swing kat situ, lady pada swing. Tu mak aku lah. Tapi okey, tak apa, kau punya cerita lain hari kita datang. Pasal banyak patung-patung. Dia pada aku macam berantu pasal itu lah. Okey, kita cerita lah. Dengan cerita lah. Tapi kita dengar Hasan punya cerita. Kau punya cerita ni. So actually kita orang have been in Botanic Garden for now more than 2 years lah. Alhamdulillah. Kita orang actually tak ada plan nak ambil kedai kat situ pun. Kita terperanjat. Dia punya tea dengan kopi 60 sen. So we went there for breakfast. So after that kita orang kebetulan tu ada kedai kosong. Orang yang buat tea hari tu is the operator, dia punya boss. Okay. So dia bawa, I tanya dia, aku nak tengok kedai, boleh tak? Dia cakap okay boleh. Dia bawa masuk kat dalam, I tengok saiz semua okay. Dan I invited dia pergi dekat kita orang punya 448 lah. Okay. Untuk try kita punya makanan. Because kita orang pun fokus kita dalam manufacturing, bukannya kedai-kedai makan lagi kan. So dia cakap sedap, and he wanted us to come lah into that shop and jual makanan Melayu lah semua, which we agreed lah after kita discuss semua pasal rental gebak-gebuk. So Alhamdulillah. So bila kita masuk tu, of course dia kosong kan, bare kan. So kita orang bawa masuk, kita orang main showcase, kita orang kena bersihkan tempat dia semualah. So dia punya tempat masuk dia ni bukan daripada dalam dia punya food court tau. Masuk dia punya kedai ni daripada belakang.
Okay. Kena jalan belakang baru boleh masuk dalam kedai. So dekat belakang tu dia macam ada small hill dengan banyak pokok-pokok lah kat situ. Okay. Which is a given lah because Botanic Garden kan. So before kita orang buka officially tu, kita orang buat soft launch. So on the night yang kita orang nak buat soft launch tu, kita orang dah bersih-bersihkan semua gebak-gebuk. Then after that kita orang buat some form of apa orang kata tu recitation lah, of Quran and apa-apa kita orang wirid apa kita nak baca lah. Ni dekat tempat tu lah, dekat dalam kedai dia. Dalam kedai dia. So bila kita orang dah baca semua dah habis. So bila I baca tu pun I face towards the kiblat lah. Kebetulan kiblat dia pun dekat betul-betul macam ni pintu kiblat dia, a bit more to the left lah. So bila dah baca semua, I cakap okay lah, aku belah dulu lah, apa-apa korang call lah. So I pun caw, I naik kereta, I balik. So kat dalam kereta, about a few minutes later after I left, I tengah on the way nak balik. Terus one of my staff yang ada kat sana call I, cakap, boss, something happen lah. I cakap, what happened? What happened? Suatu pokok besar ni, macam tak tahu berapa puluh tahun ke ratus tahun ni, pokok besar ni tiba-tiba snap lah bawah terus jatuh. Fall on our building. Lepas majlis tu lah. Lepas kita orang baca, I balik, a few minutes later terus jadi. Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada hujan. Kejap, masa you all dia kat belakang kedai kan? Kat belakang kedai. Masa you all masuk, macam bawa masuk barang atau you all masuk dari belakang tu, pokok tu nampak biasa lah? Normal. Tak ada nampak macam nak tertumbang lah? Sampai sekarang I tak tahu tak pernah dengar pokok tumbang kat situ. So wallahu alam bisawab, tak tahu. Kebetulan pula tu pokok tu betul-betul towards the direction of kiblat juga. Kira kan macam ni pintu, I baca I face the kiblat, which is tembok kan. Belakang tembok tu, atas tu hill tu is that pokok. So kalau sekarang you pergi I punya kedai, kat belakang tu you boleh tengok dia punya tinggal dia punya apa, macam dia punya terang yang bawah dia je. So the following nasib baik juga itu pokok tu bila jatuh, dia pun jatuh towards kita punya kedai, tapi it did not land on our kedai. Dia land orang kita punya jiran ni sebelah punya kedai. Oh, serius ah? Kalau dia land kat kita punya kedai, I punya orang pun kebetulan pun dekat situ kan, could be quite dangerous lah. Yalah, besar pun, pokok dia besar. I punya staff pun terperanjat. So the following day I datang, diorang pakai macam lori yang adanya apa, stabilizer, damper dia. Untuknya pakai crane lah angkat tu pokok. Because the pokok is a big pokok. Kalau kain besar sih. Wallahu alam bisawab. Kita pun tak tahu apa yang duduk kat pokok. Baru jadi ni? 2 year plus lah. Oh, dah 2 years plus. Alhamdulillah. So far now, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, pokok tu dah tak ada. Pokok tu dah tak ada. Tapi alhamdulillah lah, been there pun dah 2 tahun lebih. Yang ada makanan sedap lah. Alhamdulillah. Okay. So yang sana penduduk yang datang selalu turis lah datang lah. So actually a lot of locals juga. Kebanyakan locals yang ada kat situ, yang kita nampak orang bangsa Cina, followed by Malays and Chinese lah. Because situ actually kawasan perumahan jugalah kan. Tapi orang yang tinggal kat Nasim, dekat Bukit Timah, orang suka macam pergi sana exercise ke apa kan. At the same time of course tourist jugalah pun ada yang datang. Tapi importantly orang-orang yang kerja situ, orang-orang kerja NParks, orang kerja MOE, orang kerjanya NUS. So orang datang sana lah. Pukul berapa kedai tu buka dekat Botanic Garden? Kita punya kedai semua buka 9 AM dengan tutup last order 7:45 PM. 9 AM. So korang semua boleh pergi sarapan. Boleh pergi sarapan dengan kawan-kawan. Jalan-jalan dulu kerja, kan? Jalan dulu, kasih peluh sikit kan? Lepas tu dah habis makan. Actually kan this is a good idea kau. Actually actually especially to riders. Pasal dekat sana siapa yang bawa motor, parking free. Kalau orang-orang cycle ke apa benda kan. So tapi itu tempat tu banyak orang tak tahu. That's the problem. Wajir Clooney ni. Yang ada orang datang situ, jumpa I meeting makan, dia cakap aku dah drive by sini bertahun-tahun, aku tak tahu kat belakang sini adanya kedai makan. I also don't know sih. Banyak orang tak tahu. Kita dengar Botanic Garden, tak tahu yang dalam Botanic Garden ada kedai makan. Kan? Tadi you cakap apa? 1J Clooney. 1J Clooney Road. 1J Clooney Road. Dia Raffles Building, NParks punya HQ.
Raffles Building and Paul's HQ. Okay, korang pendengar-pendengar, korang dengar ni, dia 1J Clooney Road. Betul? Nanti minggu ni nanti Kai akan pergi ke tempat tu. Dia akan ambil gambar untuk korang yang dia tengah makan sarapan dekat situ. Nanti InsyaAllah boleh bawa pokok tu. InsyaAllah pokok tu juga kalau kita free. Kalau kita ada appointment tak boleh. Kita boleh pergi ke tu, ambil gambar pokok tu, tunjuk dekat kita punya IG. Kita pun nak kena pergi juga kan. Kita pun nak kena pergi juga. Tunjuk kat IG kan. Jadi kita punya penonton boleh tengok lah apa yang Hasan tu. Bila last korang jalan exercise? Bila last korang dia jalan kat situ. Jom jalan kat situ. Jom kasih peluh sikit. Betul? Lepas tu kita makan. Lepas tu kita bedal. Bila last korang pergi dating dengan wife? Apa ni? Boleh lah sana. Pemandangan lawa. Bawa family ke sana. Okay, tadi Hasan masa offcast tadi Hasan ada ceritakan, ada satu cerita tentang dekat dalam factory. Hampir-hampir nak tumbuk staffnya. Apa cerita ni? So cerita dia tu on one of the days lah bila I dekat sana tu, I think the period ni macam maybe about 2014 2015 ni period lah. So I tengahnya pagi-pagi tu tengah tulis invoice. Bila I tengah tulis invoice, I punya a few of my staff tengah buat loading lah kat dalam lori. So ada satu staff ni, dia baru masuk kerja lah. Dia tak tahu tu hari tu dia macam dia tak happy lah. Barang semua dia campak-campak kan. So dia dah campak barang semua, gebak-gebuk. I pun tengok, apa pasal macam ni? Ni kan barang yang kita orang nak deliver makanan, barang company lah I mean even product campak-campak kan. Ini kan kita orang nak hantar kat orang nak menjaga kita, nak orang tu nak masak, nak kasih makan. Jangan kita orang macam have some respect lah dengan barang-barang macam ni kan. So last kali yang tak boleh angkat, bila dia dah habis semua loading tu, dia empasnya troli lah. So dia macam dia pijak, dia macam campak. Terus I cakap dengan dia, ini barang company, dengannya produk-produk company, janganlah ganas-ganas. Pasal macam ni troli ni kita adakan untuk tolong kau. Jadi kau tak payah angkat barang ni. Kau boleh letak kat troli ni, kau boleh tolak. Kalau kau main pampas begini, troli ni dah tentu tak boleh last lah. Boleh cepat rosak lah kan. Macam badan sendiri lah kan. Macam badan I cakap dengan kau, main badan pun sama, aku main badan pun sama. Kalau kita orang wet, kita main badan banyak-banyak, kuat-kuat, mana boleh tahan. Mesti nak kena jaga kan. Troli pun sama juga. Ni company punya property, jangan macam gini lah. Terus dia dengar, dia okey, tapi ibu nampak dia macam tak happy lah. Dia terus macam jalan keluar factory. Terus I pun cakap dengan dia, kalau kau macam ingat tak boleh terima, kau jangan kerja lah dengan aku. Pasal aku ada aku punya style lah. Jadi kalau hari-hari nak macam ni, aku pun pening kepala. Aku pening, kau pun pening, betul tak? Jadi puas hati kalau kau tak boleh accept this kind of orang kata tu teguhan, kau berhenti sudahlah. Dia terus mengamuk lah. I pun terus pasal dengan adik ni. Tu dia tak, kau kenapa? Kau pasal kau tak puas hati ke apa? I terus ini macam apasal macam gini pula? Ni aku cakap je apa, asal kau tak boleh terima. Saya cakap ni tempat aku tau, kau jangan buat perangai macam gini macam. Terus dia lagi macam dia makin hot. So a few of my employees yang memang ada sana saw the situation. So bila dia keep on approach makin dekat, kau tak puas tu apa. Habis tu bila dia dah dekat sangat, macam tolak dia lah, macam ke belakang lah. Dia lagi, Kau pegang aku apa? Kau pegang aku apa? Tadi apa dia ni merepek ni? Terus saya minta pun dah masuk tengah, nak try tahan dia. Tapi dia dah jadi macam satu kali, dia dah macam dah jadi satu macam pihak kuat lah. Dah jadi hak lah. So dia kebetulan hari tu pun dia pakai Mira, saya ingat lagi. Dia sudah jadi hak lah. Lepas tu saya minta pun tak boleh tahan. Dia pun dah makin dekat. At that point of time, I punya otak pun dah sort lah. Dah zeng lah. Terus dah sort. Pasal apa? I dah cakap kau jangan datang kat aku. Dia keep on coming. I pun dah sort. I pun dah grab dia punya. I pun dah nak tumbuk dia. Nak kasih das lah. Nak kasih satu. Sekali at that point of time, I macam something in my mind macam cakap, dia ni bukan dia. He is not himself lah. Macam dah nak kasih tu split second. Split second teringat macam ni. So I stop. I pegang kat dada dia. I baca satu ayat Quran. Dari dia bergerak terus tak boleh bergerak lah. Jam. Dia terus jam, tak boleh bergerak. Lepas tu daripada dia macam gitu macam tu, lama-lama makin cool. Lepas tu dia nangis. Dia nangis. Dia nangis. Lepas tu dia keluar. Lepas tu I pujuk dia pula.
So all this was captured in CCTV lah. So dia nangis, ini pun lagi satu experience lah. Pasal I tak pernah, I mean kita orang kerja macam NS, kalau orang buat salah macam tegur orang tu macam biasa lah. Jangan buat macam ni, buat betul-betul. Tapi tak pernah sampai nak gaduh. Itu satu experience lah dengan staff. Ada anxiety Ada rasa tu bukan diri dia tak? Confirm 110%. Ya, tadi kan dia split second kan. Terpaksa terus letakkan dada, terus baca kan. I mean, kalau manusia macam kita semua akan terus kasih dulu baru ni bukan dia. Itu tadi dia dah tidur kayaknya. Tapi yalah, kuasa Allah kan, dengan izin Allah, you manage to split second tu suddenly terfikir, tersedar dah, no lah, I bukan dia. Straightway letak, baca, and after that terus dia it all happen in seconds lah. Kan dia jam, terus dia macam cool down, lemah, terus dia jalan. Waktu dia nangis tu, dia ada cakap kenapa dia buat itu? Tak tahu lah, dia macam nangis. Dia cakap aku stres lah, gebuk lah. Faham. I think is I think bila you tegur dia tu, dia trigger. Tu dia punya trigger. I think memang dia dah ada tu, everything is on his shoulders lah kan. Mungkin dia terlalu marah pada that point of time. Lepas tu bila kan tak boleh, kalau masuk jin ni, kalau nak merasuk seseorang tu tak boleh terlalu marah, terlalu sedih, terlalu gembira, emotional lah. The thing rides on his emotions. Dan terjadinya seperti macam gitulah. But nasib baik kau dapat that. Tu pasal kan, macam apa yang kau ceritakan tu, mungkin apa yang kau cakap tadi, kalau macam kita yang biasa-biasa, mungkin kita dah kasih dulu baru kita terfikir alamak. Betul lah, pasal it's a form, kita selalu cakap self defense. Self defense dulu. Aku terfikir juga di tempat aku, apa aku cakap self defense je. Betul lah. Kita telefon polis dulu, polis datang dia pernah datang tempat kita. Dulu InsyaAllah. Tapi dia macam aku, tapi apa yang tadi Hasan ceritakan, dia bacakan, dia letak tangan dekat hati sahabat tu. Lepas tu dia bacakan surah Al-Quran lah. So from there kita boleh take away is, bila seseorang tu tengah marah, jangan kita terlalu mengikutkan perasaan yang kita ni nak fight balik dengan dia. Mungkin kita ada cara lain. Macam lah Hasan, dia terfikir might as well I do cara macam gini, dengan bacakan surah Al-Quran yang kopikan hati dia. I'm sure dia boleh teach you that, taught you that. I was taught that. You were taught that. Dengan split second lah. Split second buat macam gitu. Alhamdulillah. Which is macam kau cakap, which is a good takeaway, that dia macam bukan normal people lah, maksud aku. Macam biasanya kita tak terfikir macam gitu lah. Yalah. When fire comes, kita akan automatically become the fire lah, untuk tengok siapa fire, which fire is bigger kan. Tapi Hasan in that split second, bukan kita again nak angkat-angkat, tapi it's just subhanallah lah, again at that moment tu, that split second tu yang that knowledge berlaku dekat kilangnya. Betul. Okay San, kita tahu yang you ada frozen mart. Tapi frozen mart, sikit hari kita ada pergi juga, kita ada nampak a few dishes. Yang dishes ni semua frozen, technically dia dah masak. Cuma is easy for people untuk beli, consumer untuk beli, untuk just panaskan, taruh air, panaskan, then technically dah jadi. Kan masak nasi sendiri terus dah boleh makan. And also at the same time pun ada ready punya what do you call it, prep meal lah, masuk dalam oven, dan technically pun dah boleh makan. So maybe you boleh kasih detail sikit on apa-apa dishes yang you ada dekat frozen mart ni. So basically kita orang ada 2 frozen mart. Satu dekatnya Bukit Gombak punya pasar, bloknya 374 Bukit Batok Street 31, unit number 01214. Nombor 2 dekat Yishun Junction 9, unit number 01-54. So dekat ni 2 tempat ni kita jual semua barang-barang frozen kita. Ready to eat, ready to cook, paste, barang-barangnya, even dry items lah. So the idea is kita orang nak mempercepatkannya preparation. Kita orang ada 3 words lah: fast, convenient and delicious. Nak ingat fast, delicious dengan convenient. So macam kita punya ready to eat dishes is good for 2 to 3 packs.
cara you nak makan tu senang je. Either you masuk microwave. Kalau yang ada orang tak boleh pakai microwave, dia pakai stove heat je. Okay. Terus pun boleh consume. Dengan macam apa yang I cakap tadi, you boleh nak tambah you punya bahan sendiri ke apa, to create your own using your own creativity by all means. Then recently ni kita orang pun ada siapkan yang dengan nasi pun. So ada nasi bergedil sama dengan lauknya apa, rendang ayam lah, rendang lembu lah, ayam masak merah, lemak cili padi, ginger chicken, black pepper beef, sama dengan sambal sardin. Banyak juga. Ya, ini yang dengan siap dengan nasi. So siapa yang kerja malam ke, tempat-tempat yang macam jauh ke, macam saya dapat feedback budak-budaknya yang duduk stesen kan, diorang kadang malam lapar, diorang keluar, diorang terus kasi panas. So we are quite happy to hear this kind of feedback lah. Then for Bukit Gombak tu, dia ada lebih sikit barang actually. Walaupun kedai dia kecil sikit, lagi kecil, tapi dia lebih barang. Dia adanya barang-barang pasar macam daging, daging-daging lembu, ayam, kambing pun ada jual kat situ. For Yishun ni dia tak ada barang-barang ni semua, because Yishun dia bukannya supermarket punya retail lah. Dia biasa retail, jadi kita tak boleh jual barang-barang macam ni. Tapi yang lain-lain punya barang semua ada lah. Dan kita ni try to tumpukan about 90% semua barang jenama Pondok Abang. Because the intention is that we want to have a one-stop center yang orang boleh datang. Pasal kadang-kadang orang call, aku nak datang factory kau, boleh tak beli barang? Kenapa nak datang factory? Saya jauh kan, dekatnya Jurong Port. So that's why kita orang buka kat Bukit Gombak. Bukit Gombak tu pada kita punya pendapat macam Geylang of the West lah. Kan? Jadi orang nak beli kita punya barang full range, semua ada kat situ. And kita orang punya operational hours dekatnya Bukit Gombak is as early as 8 o'clock, dan kita tutup pukul 6 petang. Dekatnya Yishun pula, Junction 9 ni dia punya timing lambat sikit pula. Kita kat situ kita buka officially pukul 11, tapi kadang-kadang kita punya staff, Masya Allah, diorang datang awal kadang-kadang pukulnya tapi ni jangan, but it's unofficial lah kan. Kadang-kadang orang buka siang sikit pukul 10 macam gitu macam mana. Tapi officially kita buka pukul 11 dan kita tutup pukul 9 malam. So di dua area ni you boleh dapatkan even sometimes about 10% ni barang yang bukan jenama Pondok Abang. Kadang-kala kita ada kawan-kawan kan, macam yang katakan, if you all know lah, Crave nasi lemak. So Malik dia memang ada jual dia punya sambal, selera nasi lemak punya sambal. Kita jual dia punya. Lagi satu member Zul Corner yang jual yang penyet, dia pun ada jual dia punya sambal. I pun bawa masuk member. Ada lagi satu member kita yang Kings, dia buat Kings Catering untuk kebanyakan Indian Muslimnya. Diorang pun ada buat macam apa, paste mi goreng lah, apalah, butter chicken lah, pun kita orang bawa masuk. So kita orang, siapa-siapa yang member-member kita yang kita tengok produk dia bagus, yang kita boleh support, kita pun bawa masuk air pun kita jual sekarang. Macamnya, I mean sekarang kan kita orang tengah with the issue of Palestine, kita tengah boycott kan, Coca-Cola. So kita jual Salam Cola. So Salam Cola ni, dia punya founder is a Turkish lady, Aikis. So diorang dah memang ada masuk dekat this region. So this cola is made from Turkey. From Turkey lah kira. Dia punya rasa to me is better than Coca-Cola lah. I tried. Memang betul. To me is better. Halal. Betul. Even dia punya macam dia punya so called substitute of Coke Zero, to me is also better. No sugar. Betul. So this is my take. So I galakkan you all try lah kan, substitute. Other than that, kita orang pun ada jual even Dubai chocolate pun ada. So we supported this one Malaysian punya Muslim owned punya company. Diorang memang buat chocolate. So they did quite well in one of the expo. So we decided to take in the stock yang kita jual lah at both frozen marts lah. Other than that, barang-barang orang pun ada juga cakap, alamak San, kau punya barang frozen, aku nak travel, macam mana aku nak bawa barang frozen? Betul tak? Okay, I give two scenario. Scenario number one, ada orang bawa kita punya produk as far as Iceland. I pun dengar pun terperanjat. Frozen tau. As far as Iceland. Iceland, Switzerland, banyaklah, Japan, lagi banyak negeri lah orang frozen. So cara dia tu, you beli kita punya produk, kita ada cooler bag juga you boleh beli. Tapi kalau you beli $100 and above, kita kasih free cooler bag. Baik online, baik dekat kita orang punya mart. So you boleh letak dalam you punya cooler bag all the products, and you beli ice pack.
Okay. Bukan dry ice. Dry ice tak boleh tau. Ice pack tau, yang warna biru. Ice pack you letak kat dalam. You letak kat dalam luggage you lah. Usually for self consumption travelling boleh lepas. Orang bawa. So that's number 1. Lagi number 2, kita orang pun ada jual macamnya instant noodle sekarang. So sekarang tengahnya trending pan mi. Okay, pan mi. Pan mi kan. So we also import this pan mi directly from the punya manufacturer. So barang macam pan mi and a few barang-barang macam yang paste yang tak perlu frozen. Macam tadi you cakap pasal mi rebus tu, it's all frozennya paste tau. Ini kita ada paste yang tak perlu refrigerated punya. Macam yang sambalnya Crave lah, Zoom lah, all these Kings punya. So tapi you perlu nak kena masak jugalah sikit lah. Tapi at least kalau you pergi, katakan you pergi jauh-jauh pun, you dapat bawa ni, simpan dalam your freezer. You terus campak, you beli nasi, beli bahan-bahan, you masak lah. Macam gitu macam. So the idea is having this frozen mart, kita orang nak give our customers tu a platform for them to come and see the products for themselves, beli and share it with family and friends. Yang important, the 3 values tu dapat: fast, convenient, delicious. Yes, correct. Okay, sekarang I got a question. Kalau let's say now you got Frozen Mart, right? You ada the platform lah, I would say. Kalau let's say ada any more members yang nak letak barang dorang kat situ, boleh. We welcome that. In fact, a few people contacted us. Macam sekarang you nak beli Choco Albab pun ada juga, because they connected with us. So a few others that connected. And paling recent sekali is air batu viral yang $1, $2 tu. Dekat Yishun itu macam hot selling. Dia top up je tu satu freezer habis. Air batu yang tebal tu macam budak-budak minum yang Malaysia, macam air batu Malaysia tapi tebal tu kan. Kita masa kita datang sikit hari tu, sikit hari pun ada budak-budak pun tengah pilih ada punya flavor, sampai pilih salah. So itu dua outlet kita ada. That is the most recentnya lah, which they contacted us, yang dorang cakap dorang nak letak dorang punya produk. So for those who want to connect with us, they can WhatsApp us at 6265-8300, or they can go into our website pondokabang.com. They can go under the contact form. You can connect with us there also. Okay, Alhamdulillah. Baik lah So that's the thing. The Frozen Mart ni is very good because you betul-betul literally make it into a one-stop punya place. Betul. Dia tak kisah apa brand ada kat situ, tapi dia punya one-stop tu is masuk sana, keluar, barang ada. Semua ada. Semua ada, betul. Yang selalu orang ada, semua ada lah. Ayam goreng, barbecue, seaweed chicken, itu fries. Betul kan? Betul. Yang there's a barbecue section. So yang one of kalau untuk rumah goreng yang paling famous is Freeze Pack My Nugget lah. Orang cakap rasa macam McDonald. Betul. Pasal that one is from Thailand, and the factory memang buat untuk McDonald lah. Sebab tu dia rasa it cannot be 100%, tapi very similar. Close. Dekat Malaysia dulu pun ada satu tempura chicken nugget, cuma unfortunately diorang dah tak jual lagi to Singapore. Actually that tempura chicken nugget tu is also almost the same, because that factory dekat Malaysia tu buat untuk McDonald's juga. So untuk yang barbecue, kita orang ada macam sate. So kalau you pergi kita orang punya kedai makan Abang Baik Pondok Abang, ada sate. So that's exactly the same sate stick. Okay. Habis tu adanya macam lamb chop semua, adanya chicken chop, ada kari punya ada kari juga. Betul kan, ada kari sate apa kuah sate. Kari sate. Kuah sate. Ada kuah sate. Habis tu kalau you favorite yang sate goreng pun ada juga. Betul. Tapi yang satu lagi I nak share ni, kalau you all pernah dengar macam yang healthy meal prep daripada Chickies, pernah dengar? Benar. Pernah Abang Body punya makanan tu. So sekarang pun kita ada Chickies punya produk juga. Ada juga. Masya Allah. Allah. Alhamdulillah we have brought in Chickies punya produk juga. So for those who prefer a healthier way of consumption, diorang pun boleh belilah. Ya, betul. Boleh kira calories lah. Boleh. Okay, korang dah dengar daripada Hassan, the second generation owner of Pondok Abang himself. Diorang Hassan pun dah cakap yang kat sini dia ada 2 Frozen Mart. Satu dekat Yishun Junction 9. Unit number apa?
0154. 0154 dengan lagi satu dekat Bukit Gombak Pasar. Betul. 374 Bukit Batok Street 31. 01214. Betul. So untuk korang jangan tunggu-tunggu lagi. Ini Frozen Mart is Hasan dah bikin ni untuk kesenangan korang. Macam tadi Hasan cakap, dia fast, convenient, delicious. Itu paling important. Delicious. Korang dah tengah sibuk-sibuk ni, balik kerja dah penat, just beli dari situ, balik rumah panaskan, 2-3 orang boleh makan. InsyaAllah. InsyaAllah settle. Tadi ada cakap pasal you punya mistake semua berjadi kat kedai, tapi dekat kilang pernah tak jadi mistake? Barang-barang mistake pernah juga. Pernah juga. Dekat kilang pun there were a few instances of mystical kind of occurrences lah. Especially because kita orang ni betul-betul dekat sebelah laut. Kita dekat Jurong Port. Habis tu kita orang punya unit ni kita panggil penthouse lah, pasal tingkatnya 6, dia open kan. So nampak view laut semualah. So as we all know, laut tu dia punya kerajaan lah, dia punya tempat. Yalah. And kita orang betul-betul dekat situ, dia punya tempat. So macam example, bilanya kita orang beli tu factory tu, my dad actually had one shop dekatnya Changi Village. Actually nama Pondok Abang ni beranak dekat Changi Village. Dulu dekat Clementi nama dia Abang Muslim Food. Bila 1990. Dekat Jurong West was Abang Rojak. Bila pergi Clementi Abang Muslim Food. So bila dia bukanya satu macam family restaurant dekat Changi Village tu, dia macam terinspired lah, sama dengannya macam kawasan Changi kan, village semua kan. So he rebranded Pondok Abang. So officially Pondok Abang ni was registered back in 2006 lah. So about kita dekat sana tak lama, about macam setahun macam gitu. Then my dad had the opportunity to buy this factory. So factory tu dia bangunkan. So dia punya idea tu, dia nak buat central kitchen untuk supply dia punya own outlets yang kat Clementi lah, Block 448 dengan 449. Right. So bila dia beli tu factory tu, I pun masuk dalam tu factory tu. I pun macam that time I tak minat miaga time lah. I belum tolong dia semua. Dia cakap, bapak beli factory ni buat apa? Buang duit, fikir-fikir nak kena bayar factory lah apa. Cakap tak apa, aku tahu apa aku nak bikin lah. Aku ada aku punya plan lah. Dia cakap okey lah. So dia masuk, I think we got the building about 2008. So we were operating lah 2010 tu kita start to produce kita yang frozen food. And one of our core product tu is paru berempah. We saw that. So alhamdulillah kita orang, we are the largest beef lung manufacturer in Singapore sekarang. So bila kita nak produce ni barang ni semua ni, kita orang start as early as 5 in the morning. 5 AM. Sebelum subuh kita orang dah start. So satu pagi tu dalam macam pukul 4 lebih tu, I punya parents dia pergi factory lah. So my dad hari tu dia tak park dekat dalam kita orang punya parking bay tau. Dia park dekat luar, kat tepi. So dia dah keluar kereta, dia jalan. So my mum dah macam jalan dulu masuk factory. Then my dad was walking. Tu dia tengok dekat luar tu ada satu perempuan ni pakai telekung putih. So my dad pun fikir, oh yalah, lagi nak solat subuh apa, nak solat lah tu. Dia pun jalan, dia pun masuk factory. Sekarang kita macam teringat, siapa mana ada orang Melayu lagi dekat situ factory, kita orang je. Terus dia keluar balik, dia tengok orang tu dah tak ada. Dia macam, itu perempuan pakai tudung dengan telekung, dia macam diri. Dulu rumah saya pun naik ni. Saya pun naik. Dia tengah diri tengok laut tau. Kan korang nampak kat belakang dia lah. Kira bertepi lah, my dad macam jalan, macam orang diri kat situ. Dia macam yelah, nak solat kan. Tak teringat apa-apa. Kadang-kadang kita orang kan macam tak teringat apa-apa kan. Betul lah. Lepas tu dia keluar balik, dia tengok dah tak ada. Itu my dad punya experience lah, yang dia share dengan I. Macam kalau I punya sendiri pula, pada there was this one period I was alone in the factory, dah nak masuk maghrib. Hari tu I rajin sikit lah, I kemas I punya office, sapu semualah. Sekali I tengah sapu-sapu, I tengah clearkan satu table ni, I punya staff tu dia berhenti kerja. Dia berhenti kerja kerana dia kena gangguan. Dia macam ada gangguan lah. Dia tak boleh kerja. Dia macam tiba-tiba dia MIA. So kita dapat tahu dia kena gangguan dekat rumah, dia tak boleh, macam tak boleh bergerak.
So I tengah clearkan dia punya table. Dia pun dah ni, I tengah clearkan dia punya table, semua gebak-gebuk. Sekali I tengah clearkan dia punya table, tengah sapu, sekali kat tepi telinga I ni I macam dengar macam macam I terus cakap dengan dia, kau jangan kacau aku. Ini aku punya factory, ini aku punya tempat. Kau jangan kacau aku. Cakap out loud lah Saya cakap, kau jangan kacau aku. Ni aku punya tempat. Sekali kebetulan mau masuk waktu kan, maghrib, terus azan lah. Azan, solat betul, I caw lah. Itu Dia pun sedih lah. Itu benda pun kita kat sini kat studio ni pun kadang-kadang ada juga terdengar. Masya-Allah. Ya ke? Kau jangan ya ke dengan aku. Kadang-kadang kita juga ada terdengar. Tapi bila terdengar tu, kita just tengok each other kan. Knowledge. Ada dengar. Dan tak apa, kita just biarkan lah. Sometimes kita juga ada panggil guest juga kat dalam ni. Lepas nanti dia pun macam tengok kita kan. Nanti tengok, oh ada ada, tak apa, kasih dia dengar je. Mungkin dia pun nak dengar ceramah kita. Kadang-kadang gitulah kan. Yang paling kelakar satu story ni waktu bulan puasa. Pasal usually bulan puasa orang ingatkan ni macam barang tak ada apa. So bulan puasa itu time yang kita orang tengah menjaga kat bazar selera Ramadan tu. Jadi kita orang kena start lagi siang. 3 pagi. Ada prepare apa semua barang. Jadi ada satu staff ni, dia tengah prepare barang-barang lah kat dapur. Dia yang start dululah, dia nak buka api semua. Sekali dia tengah buat, dia cakap dia macam rasa macam ada benda kat belakang dia. So dia macam cuy sikit tengok dia cakap dia perasaan dia macam ada satu macam besar punya barang kira lembaga hitam besar punya. Terus dia macam macam jangan kacau aku lah. Aku nak kerja, nak cari rezeki kan. Tolonglah jangan kacau lah. Lepas tu lama-lama macam that feeling macam so called disappear lah. So far dekat factory, these were the few experiences that we felt. That's the reason why I keep on telling my staff masuk factory ke kedai ke, kau mesti nak kena azan. Tak, I tanya I Staff, kau masuk kau ada azan tak? Dia tanya dia. Dia cakap tak ada apa. Macam mana? That means dia punya staff semua nak kena tahu azan Mesti nak kena tahu. Requirement Aduh. Tapi tadi masa kita tengah discuss masa offcast, Hasan ada cakap something about kalau dia degil, kita nak kena degil juga. Tapi degil dia in a good way. Mungkin pasal pendengar-pendengar kita belum dengar lagi, mungkin Hasan boleh repeat balik in a way as an entrepreneur. So kita orang ni first and foremost dalam agama, pertama sekali innamal a'malu binniyat. Apa benda kita buat atas kita berniat. Jadi bila kita berniaga ni, kita niat harus mencari keridaan Allah, liridaillahi ta'ala. Ini very very important. Jadi insya-Allah bila kita berniaga tu ada dia punya barakah dia, ada dia punya blessing. Soal rezeki ni yang tentukan Tuhan. Kita cuma usaha je. And Allah is the best of planners. Kita boleh plan lah macam-macam plan, tapi dia punya plan paling baik. Kadang-kala tu benda tu tengok macam tak baik, tapi kita tak tahu ke depan tu baik. Betul. Jadi kita nak kena prepare ourselves. Kita berjiwa ni, kita orang mesti nak kena ni apa orang kata tu, bila kita dah tahu apa yang kita nak ada degil. Itu juga kita nak. Walaupun kena tu ke, kena ni ke, apa ke, kita tetap nak, means kita tetap go juga. So ni attitude macam my late grandfather. Dia jual biryani kat Gelang Serai. Sekarang I punya pakcik Hamid dan I punya cousin Hanan dah take over. Daripada my grandfather punya time tu, dia punya fikiran macam itu. Dia tak peduli apa orang nak bikin, biar orang bikin, kita ada Allah. Jangannya apa, kita jangannya apa, orang kata jangan falter, jangan takut lah. Baik macam you ajar orang dalam bisnes kan, kita kena ajar orang impactnya. Macam macam example dia lah, dia ajar orang masak biryani. Pasal orang tu kerja dengan dia mesti kena ajar orang tu masak biryani kan. Orang tu dah pandai masak biryani, dia buka kedai kat situ juga, jual biryani juga. Sekarang so dia, pada dia tak apalah, ini rezeki masing-masing punya. Tak mau takut, jalan terus je. So itu punya jiwa kita mesti nak ada. So bilanya barang macam ini datang ke apa benda ke, tapi kita nak understand ini bukannya ego. Ini benda kirakan nak letak kita punya tawakul Allah 110%. Kita mesti nak kena ada.
Pasal benda ni semua benda tak boleh kita main-main lah. Ini benda memang sangat-sangat menyeramkan. Jadi kita really nak kena have that tawakul. Jadi macam mana kita nak membina ni tawakul? Nombor satu is of course kita orang nak kena orang kata tu have kita orang punya amalan lah. Bila kita beramal maknanya kita percaya atas amalan kita. Sebab tu kita nak amalkan dia apa? Betul. So amalan-amalan kita janganlah amalan-amalan yang tak betul dan syirik, tapi amalan-amalan yang berdasarkan Quran, sunnah, yang ada masyayikh yang mengajar macam mana kita ikut. Macam mana dia punya pagi bangun baca apa, lepas solat ni baca apa dia ada punya timing dia. Nak rezeki solat duha kan. Lepasnya asar bacalah surah Waqiah. Semua ada dia punya, semua dah tersusun. Betul. Kita tinggal nak buat ataupun plug and play je. Bila kita buat lillahi ta'ala, because kita letakkan kepercayaan kita kepada Allah. Kita pun sangat berharap Allah melindungi kita. Allah tu, bila kita berharap sangat tu, InsyaAllah Allah akan menolong kita. Pasal kita orang ni sangatlah lemah. Betul. Kan, sebagainya manusia, kita tak ada daya upaya. Kita sangat mengharapkan. Dan Allah ni cakap, ad'uni astajib lakum. Kau mintalah aku akan beri. Jadi kita minta apa yang nak minta. Lagi kalau lagi clear kita boleh minta, mintalah apa yang nak minta. Jadi kita minta Allah lindungkan kita, penjagaan kita, keluarga kita. Pasal kadang-kala macam example lah cakap, even buat podcast, kita buat podcast macam gini kan, macam I mean experience keluar surat khabar Pondok Abang ni, orang tengok bagus lah, orang cakap Hasan feature Pondok Abang very good. Orang tak tahu kadang-kadang dalamnya featurement macam gini, macam kadang-kadang kita tak tahu, Allah alam, kita minta dia perlindungan, kadang-kadang kena mata. Betul. Tiba-tiba bukan you je sakit, family you pun semua sakit. Betul. Orang tak tahu. Betul. Habis tu kadang ini yang halus lah. Yang tak halusnya, kau punya menjaga gini macam banyak. Sekali ada orang datang nak check, aku nak check kau punya menjaga. Kau cakap kau menjaga bagus kan, kau buat keluar kau punya dokumen semua, aku nak check. Government agency will come and check. So ada dia punya plus minus dia lah kan. Tapi yang penting dia, kita punya jiwa tu, kita orang mesti nak kena bertawakal, betul-betul bertawakal lah. Seberapa banyak yang kita boleh. Dan kita minta Allah lindungkan kita, jangan ada ni perasaan ego lah. Pasal ego tu adalah satu perasaan yang mengalahkan manusia. Bukan ni zaman daripada kita punya bapa Nabi Adam sekali. Betul. Itu time juga manusia dengan Habil Kabil. Betul. Turun menurun daripada asalnya manusia. Jadi ini ego ni kita orang mesti nak kena try our very best to control it lah. Macam gitulah. Masya-Allah. Pergi tetap pergi lah Pergi tetap pergi. Apa-apa pun korang buat kat aku kan, pergi tetap pergi dia. Ambil kat dia lah. Betul. Tapi pergi dia dengan cara benar lah. Kan macam Hasan cakap tadi, tawakul Allah. Dengan also dia berdegil, dia bukan ego lah. Berdegil dia in terms of, sekarang I want to do this, I want to do this. You want to do me, you do. I ada Allah. Betul. Ni berbalik pada satu kisah ni, antara pengalaman aku merukiahkan satu kedai ni. Dah sebanyak 3 kali aku datang sama kedai tu. And it's 3 different owners. Sama kedai. 3 different owners. Sama kedai, sama kedai. Different business. Sama makanan juga. Cuma 3 different owners. Okay. Sama kedai. Sama business. Faham kan? Replace sama tempat lah. Dua tempat je. Take over. Okay, pemula 3 kali panggil aku. Aku tak tahu apa yang Allah cuba tunjukkan pada aku. But I did went there lah untuk diagnose. Jangan sedih. Untuk merukiahkan tempat tu lah. Only on the third time bila aku merukiah ke tempat tu, that is the only time yang aku terjumpa sesuatu dekat atas. Kalau dekat dalam kedai, dekat atas tempat besi, hood kat atas hood tu ada satu bungkusan ni lah. Masya-Allah. Ada bungkusan ni, bila buka ada tulang kat dalam tu. Tulang apa tu tak tahu tulang apa. But I wouldn't say that is the reason kenapa business tu jatuh lah. Okay, but that might be one of the many reasons kenapa business yang tertutup kat situ lah. Wallahu a'lam bisawab. And the row of that store tu semua makanan-makanan Melayu, ada India, ada all the halal food down there lah. So it bukan nak buruk sangka, tapi permainan ni memang is reality yang terjadi dekat luar sana. The competition is real and hasad is there.
pandangan Ain is there. Yeah. So it's up to penduduk pemilik gerai tu macam mana dia nak jaga diri dia dengan bisnes dia lah. Ya, tapi macam tadi Hasan punya point is selalu kan kita dengar macam asking for macam protection, kita buat amalan kita buat gini. Tapi Hasannya point yang tadi aku suka tu is sekarang aku nak. Kau faham tak? So aku punya berdegil is pasal aku nak benda tu, and aku pun tak salah. Aku ada Allah. Kan kau nak buat aku, kau buat. Kira kita buat amalan untuk protection, tapi at the same time kita tak lupa kita punya goals. Betul. Kita punya goals kita nak buat tu. Kita trust dengan Allah punya plan, tapi kita nak tu. Yeah, that's what he did is focus on the punya process. Correct. He let the result belongs to Allah. Betul. Reda dengan Reda. Allah punya result kan. Tapi there's a thing, itu yang point yang as an entrepreneur, as a self-employed, Nak as a kena business ada, owner, yang nak kena ada. Itu part yang selalu agaknya kurang orang mendengar tau. Orang selalu cakap macam, oh kita panggil perukia, kita pagarkan gini, kita tapi dia punya usaha macam meh. Faham tak? Macam ya, kita percaya rezeki tu tangan Allah, tapi usaha dia kira macam tak ada tu kedegilan lah. Itu kedegilan yang tadi Hasan cakap tu yang bring me to a point where aku rasa is very important for every not just business owners, tapi seseorang Muslim lah. Kau menangis? Menangis. Masya Allah. Okey lah, sekarang kita pun dah time, boleh tutup tirai. Sebelum tutup, aku nak terus terang lah, bila aku pergi kedai Abang Hassan ni dekat isu ni, aku ternampak barang lah. Barang apa? Dia warna kuning. Signboard. Bukan. Mi rebus gearbox dia. Sedap lagi. Tu pun ada tulang juga Itu tulang kambing. Tapi kita dapat tahu yang mi rebusnya kuah juga boleh dapat daripada frozen mud. Betul? Boleh. Ish. It's the exact same one that you guys eat. Kita jual it as a frozen form. You all tinggal nak tambah air je lah. You can get it at our frozen mart juga. Frozen mart ni kat mana, Hasan? So kita ada satu dekat 374 Bukit Batok, 01 214. Okay, Street 31 lah. Dekat Pasar Gombak lah, basically. Pasar Gombak. Okay. Yang kat Yishun punya is in Junction 9. Dia 9. punya unit number is 0154. Ya. Betul. Yang itu senang je. Itu kalau korang park kapak je, turun escalator dah boleh nampak. Sampai naik mati tepi je. Betul. Betul. Sebelah je. Tapi wah, ada that mi rebus punya kuah juga kalau Jadi kalau korang macam tak nak makan sekarang, beli je frozen tu. Kan? Beli kat frozen mart tu yang tu. You can cook for your family. Yes. In fact, you boleh buat apa you nak. I punya hajat tu, bila I nak buat gearbox tu, actually tak nak pakai tulang kambing. Okay. Actually nak pakai tulang lembu yang besar punya. Tapi kita orang pasal fikir macam kalau kita pakai tulang lembu tu, we won't have macam orang yang beragama Buddha ke, ya, they are not able to enjoy. True. So kita orang switch to kambing lah. Faham. Tapi jadi jugalah kambing pun dia punya flavor dia pun ada explosion jugalah. Betul. Macam itu. Tadi kalau korang nak buat korang punya lembu sendiri, beli je kuah dia dekat frozen mart. Betul. Idea. Dan korang boleh buat kat rumah. Tapi itu satu agak-agak untuk satu orang makan ke? Macam dua orang makan boleh makan apa? Dia definitely about 2-3 orang yang makan. 2-3 orang. So you know what you can do is you dekat kalau you pergi kita orang punya frozen mart dekatnya yang Bukit Gombak tu, kita pun ada jual barang-barang pasar, ada ayam, adanya daging. So what we can advise is kita pun ada release ni satu barang punya produk baru ni is tetel rebus. Kira tetel dan siap rebus. Okay. So kalau you beli macamnya mi rebus mi kuah ni, you boleh tambahkan tu tetel. Tu tetel dah siap rebus, dah senang. Boleh lapar pula. Habis tu kita ada jual oxtail. Buntutnya Sup buntut. Tahu kan? Pun you boleh buat dengan mi rebus. So a lot of things you can do. Barang-barang yang kita buat macam ini ni tak semestinya macam you harus follow kita punya cara. Yang kita suka tu, even kita punya ready to eat yang dish tu, dia it's good for about 2 to 3 packs to consume tau. Kadang-kadang kita orang dapat macam feedback daripada customer Macam recently I terjumpa satu orang, dia cakap dengan I, dia suka kita punya sambal goreng pengantin. Saya Alhamdulillah. Dia cakap, aku kalau nak makan sambal goreng pengantin, aku nak udang, kau punya tak ada udang. Tapi tak apa,
Aku just gorengkan udang, aku letak kau sambal goreng kat atas, settle. Campur sendiri. Dalamnya 3-5 minit settle. Betul. Yang ada orang ayam masak merah tu, dia nak macam bawang lebih tau. Dia tunjukkan kita. Dia letak minyak, dia tumis bawang lah, mix veggie lah, baru dia letak kita orang punya ayam. Yang lagi dalam bahasa Arab kita cakap ajib lah. I pergi tu, apa tu nama dia, satu macamnya, I would say a small convention lah. I was the only Malay there. So bila I nak register, I cakap dengan dia, I'm Hassan Abdul Rahman. Terus I belum sempat lagi cakap I punya company name. Dia tu cakap from Pondok Abang, right? I macam cakap your memory so good lah. You can remember my company name. I thought because I'm the only Malay Pondok Abang. Cakap no, because I buy your products. Ni perempuan Cina tau. I thought really lah. Bangga lah. Masya-Allah. Orang Cina. Dia cakap aku beli kau punya beef rendang. Dia cakap aku beli kau punya beef rendang. Tapi dia cakap sama juga, aku suka kau punya taste, tapi aku ada tweak sikit, tambah-tambah barang semua. So ini punya barang ni kita orang memang sukalah dengar. Jadi orang boleh buat, you know, kalau yang betul-betul sibuk, dia can use as how it is. Tapi yang orang yang memang nak editkan lagi kan, dia nak tukarkan lagi, especially during macam raya ke apa, diorang akan ubah sikit, dia akan serve it to diorang punya guest. Diorang can get creative dengan makanan daripada produk daripada Pondok Abang. Boleh buat ubah suai lah dengan cara sendiri lah. Betul. Masya-Allah. Yang penting dia tak payah siapkan dia punya punya barang-barang tu. Dia punya iris bawang, nak blender, nak ni itu yang leceh. Tak, you guys will be amazed lah kalau korang pergi Frozen Mart dia. Yes, correct. Macam lauk pauk semua ada frozen. Tapi nanti kita akan lebih lanjut lagi lah, explain all the products what is inside the Frozen Mart lah. In next episode insyaAllah. Baiklah, dengan itu kisah kita pada malam ni. Kita berterima kasih kepada Encik Hassan Abdul Rahman. Kalau korang tengok muka dia, korang lambai dekat dia, korang tap dekat dia, korang tanya, korang bilang hi dekat dia, dia mesti jawab balik punya. Betul, dia very friendly kat luar. Masa mula-mula I jumpa kat luar pun I pun macam ada seram sikit kan. Jumpa owner ni kan, tapi bila dia berbual dia macam okey lah, dah boleh relax sikit dah. Kita tunggu fikir dia pakai ini, datang santai je. Assalamualaikum. Siapa yang kita pun dia ni owner. siapa yang tengah emotional, tengah marah-marah, boleh lah jumpa nanti di belakang. Betul, masya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah kita dapat peluang untuk bekerjasama dengan Pondok Abang bersama dengan Ruqyah dan Mantra untuk menjayakan episod-episod yang ke hadapan. InsyaAllah. InsyaAllah nanti kita akan kedepankan lagi kisah-kisah yang menarik daripada Mr. Hassan sendiri dan juga daripada kita punya tetamu-tetamu undangan kita pada masa yang depan. InsyaAllah. So kalau korang semua apa? Sekejap tapi sebelum kita akhir, kau dah nak akhir? Tak, boleh silakan. Tak ada. Sebelum kita akhir, jangan lupa kalau nak order barang-barang dari Pondok Abang, macam meal prep meals, macam tadi frozen dishes yang kita dah sebutkan, boleh saja pergi ke laman mereka www.pondokabang.com. Betul. Kalau nak pergi makanan kat tempat apa, nak makan tempat kedai dorang, boleh pergi ke blok apa tadi? 448 Clementi Avenue 3 0103. Lepas tu 925 Yishun Avenue, not Avenue, Central dekatnya dalam kedai kopi. Betul. And also at 1J Cluny Road, which is at Botanic Garden. Masya-Allah. So enjoy korang punya sarapan dengan Pondok Abang, sama sekali dengan dengar kita punya kisah-kisah sewaktu korang tengah sarapan tu. Okey. Kita akan jumpa lagi di episod hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.